Piala Dekan UKM 2026 melaburkan tirainya dengan penuh meriah di Stadium UKM. Menyaksikan penyertaan aktif pelbagai kelab fakulti dalam acara sukan yang kompetitif serta bersemangat kesukanan tinggi. Kejohanan tahunan ini bukan sahaja menjadi platform menjukir bakat baharu, malah mengeratkan hubungan dan semangat kebersamaan dalam kalangan pelajar universiti. Sepanjang kejohanan berlangsung, pelbagai acara telah dipertandingkan melibatkan penyertaan daripada kelab Seeds, Mention, PKBL, Cyclub, KPM dan Persepsi. Setiap pasukan mempamerkan komitmen dan disiplin yang tinggi dalam usaha merebut kejuaraan. Sorakan penyokong serta semangat berpasukan jelas terpancar sekaligus memeriahkan suasana di Stadium UKM sepanjang pertandingan berlangsung. Bagi mendapatkan pandangan lanjut, kami telah menemu bual Ketua Program Piala Dekan UKM 2026 berkenaan penambahbaikan yang telah dilaksanakan pada tahun ini. Alright, antara pembaruan yang kita orang implement untuk tahun ni is dua benda. Is special case form and isolation area. Kalau ada kecederaan ataupun kemalangan yang kita tidak diingini, korang boleh tukar sehari sebelum. Manakala isolation area pula menerapkan supaya kumpulan-kumpulan dan kelab-kelab masing-masing dapat menempati masa dalam menjalani Piala Dekan ini. Penambahbaikan yang diperkenalkan berjaya meningkatkan kelancaran perjalanan acara serta memberikan pengalaman yang lebih baik kepada para peserta dan penonton. Kami juga turut bertanyakan mengenai perancangan dan penambahbaikan bagi edisi akan datang. So saya rasa saya ingin buat more engagement daripada pihak-pihak luar, kerana sebab bagi saya dengan engagement tersebut dapat menaikkan nama FSSK itu sendiri, iaitu Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Dengan perancangan yang rapi dan komitmen berterusan, Piala Dekan UKM dijangka terus berkembang sebagai platform utama pembangunan sukan pelajar universiti. Saya Fatina Anwar melaporkan dari Stadium UKM.